Apa khabar semua? Masa Honda launch dia punya CT-RS 5 tahun yang lepas, saya ada buat satu video yang menjelaskan kenapa kereta ni boleh deliver torque yang sangat tinggi berbanding pesaing segmen B yang lain. Memang iklan dekat TV masa tu pun tunjuk yang dia boleh tapau even kereta dalam segmen yang lebih atas dari dia. Sebab kalau ikut dia punya torque figure, even kereta segmen C yang ada turbo pun, contohnya macam Proton S70, torque Honda City ni masih lagi lebih tinggi. Jadi ini salah satu sebab yang menjadikan Honda City Hybrid ni sangat laku. Lagi satu, kompetitor terdekat dia iaitu Toyota Vios masih tak ada lagi teknologi hybrid ni. Jadi dari segi teknologi, memang Honda City eHEV ni jauh ke depan. Tapi ada sikit concern saya cakap dalam video 5 tahun lepas, iaitu macam mana pula dengan reliability kereta ni kan. Jadi selepas dah 5 tahun pun nampak gaya Honda masih lagi menjual City Hybrid ni, dan ini menunjukkan kereta hybrid dalam segmen B yang macam ni memang ada demand dan tak banyak problem. Jadi first kali kereta segmen B macam City dengan Vios ni, dia dibuat untuk siapa? Baik, jadi sebenarnya jaranglah kalau kata fresh grad gaji dalam 3,000 macam tu akan nak terus beli kereta segmen B ni sebagai first car diorang. Mungkin untuk orang yang baru je masuk kerja, masih bujang lagi dan hanya nak pakai kereta tu untuk pergi balik kerja, pakai pun boleh pakai belasah je, tak ada nak sayang-sayang sangat, parking pun dekat luar. Mungkin first car yang lebih baik macam ni adalah macam Azia, Saga atau Myvi second hand. Jadi tidak terlalu membebankan sangat nak bayar bulan-bulan. Dan orang yang macam ni kan, bila dah kerja dalam 5 tahun, gaji pun dah naik. Mungkin sekarang dah 4,000 ke 5,000 ringgit. Dah fikir nak kahwin atau dah kahwin, dah ada anak-anak kecil, maka masa itulah kereta segmen B macam ni akan menjadi pilihan. Sebab apa? Sebab nak kena ada ruang yang selesa sikit, nak angkut barang-barang, nak bagi anak selesa sikit, dan paling penting, dah boleh afford kereta macam ni. Jadi nak tak nak, kereta segmen B dekat Malaysia ni tak dapat dinafikan. Dua model yang paling popular adalah Vios dengan City, dan dia berada dalam price bracket yang hampir sama. Of course lah, harga akan berbeza mengikut variant yang anda pilih. Kalau dari segi fizikal, City punya wheelbase lebih panjang sikit. Vios pula sikit ringan, tapi beza berat ni tak ketara sangat pun. Lagipun dalam kegunaan harian, berat ni tak menentu sebab ada passenger dan ada kargo. Tapi dari segi sales figure, mengikut Honda punya press release, di antara kereta import dekat Malaysia ni, kalau kita fokus spesifik pada passenger car, maknanya bukan pickup truck, bukan commercial vehicle dan sebagainya, memang Honda sentiasa berada di atas sekali lah. Contohnya, kalau tahun 2023 tu, 80,000 unit kereta Honda telah terjual. Daripada 80,000 unit ni, 30% adalah City Sedan. Maknanya dalam 24,000 unit macam tu, 13% adalah City Hatchback. Dalam 10,400 unit. Untuk City yang model eHEV yang torque tinggi saya ceritakan mula-mula tadi, hampir 8,000 unit telah terjual pada tahun 2023. Untuk Toyota pula, korang tahulah sales dia kuat dekat pickup truck dia. Kalau Hilux tu memang banyak gila lah terjual. Jadi itu yang total number of sales tu, Toyota masih di depan. Lagipun Toyota ni strategi sales dia lain. Dia masih boleh untung through Daihatsu dan sebagainya. Untuk Vios, exactly berapa sales figure tu saya tak berapa pasti. Tapi sepatutnya tak jauh beza. Kalau anda tahu, cuba komen dekat bawah. Okey, jadi sekarang kita tengok pula favorite part saya iaitu performance. Jadi untuk kereta segmen B, kalau dari segi acceleration, masih lagi City eHEV yang akan menang. Torque yang Honda City eHEV ni bagi kepada anda adalah 253 Nm torque. Untuk kereta segmen B, torque figure macam ni memang jarang kita dengar. Jom saya cerita sikit, kenapa torque dia lain macam. Baik, Honda City eHEV ni, enjin dia sebenarnya agak berbeza dari varian-varian Honda City yang lain. Enjin dia menggunakan Atkinson cycle. Apa beza Atkinson cycle dengan cycle yang biasa? Okey, kalau enjin kita yang biasa tu, dia punya kitaran dia, kita namakan dia auto cycle. Sebab yang jumpa kitaran ni dulu, nama dia Encik Auto. Beza auto cycle dengan Atkinson cycle ni adalah auto cycle lebih powerful tapi kurang efisien berbanding Atkinson cycle. Atkinson cycle ni pula dia sangat efisien. Jap lagi saya cerita pasal fuel consumption pula. Memang lain macam. Tapi Atkinson cycle ni juga dia taklah power sangat.
Sebab waktu compression stroke tu, injap dia akan terbuka sikit supaya dia hanya bakar minyak yang sikit. Maknanya piston akan travel lebih jauh sewaktu lejang power berbanding lejang compression. Kesannya memang hanya sikit minyak saja dibakar untuk setiap putaran enjin anda. Dan sebab enjin Atkinson ni dia kurang power dia, maka power ni di top up oleh electric motor. Bila letak je electric motor, serta-merta torque figure tu akan naik sebab motor ni dia punya torque dia boleh deliver secara serta-merta. Tak perlu rev tinggi-tinggi pun torque dia dah sampai. Sebab tu acceleration City EHEV ni lain macam. Untuk kereta Vios pula, enjin dia adalah enjin NA 1.5 liter dengan power output sebanyak 104 horsepower dan torque sebanyak 138 Nm pada 4200 RPM. Jadi korang nampak tak perbezaan torque yang sangat ketara antara Vios dengan City ni? Sebab tu masa mula-mula City EHEV ni launch, saya ingatkan diorang tersilap letak torque figure tu. Ingatkan 153 Nm. Rupanya 253 Nm. Lagi menarik, bila kita bandingkan dengan segmen yang lagi atas. Contohnya Proton S70. Kereta ni ada turbo kan. Torque dia 226 Nm. Tinggilah juga. Tapi City EHEV ni, torque dia masih lagi lebih tinggi walaupun dia tak ada turbo. Sebab itulah video ni tajuk dia adalah Raja Torque. Dari segi transmission pula, Honda City EHEV ni dia menggunakan CVT tapi digabungkan dengan motor elektrik. Jadi bila anda tekan pedal minyak, respons dia lebih pantas sebab torque dari motor elektrik datang serta-merta. Vios pula guna CVT. Cuma less complicated sebab dia tak ada hybrid system. Jadi kalau race daripada 0 sampai 100 km sejam, memang City EHEV ni akan menang. Dari segi fuel consumption pula, anda ingat tak saya cerita pasal Atkinson Cycle tadi? Ini menyebabkan Honda City EHEV ni sangat jimat minyak. Even kalau compare dengan City yang variant lain pun. Penggunaan petrol City EHEV ni lebih kurang 3.6 liter per 100 km. Of course lah bergantung pada cara pemanduan. Vios pula diorang declare dalam 5.2 liter per 100 km. Jadi walaupun harga City EHEV ni lebih premium, dalam jangka masa panjang akan ada penjimatan. Lagi-lagi kalau harga petrol naik. Sebabnya simple je, Atkinson Cycle plus dengan elektrik motor tadi. Kalaulah bawa kereta tu hari-hari pergi kerja jauh, memang akan terasa beza dia. Jadi dari segi teknologi, nampak jelas lah yang Honda ni di depan berbanding kompetitor dia. Sebab dia boleh bagi enjin hybrid yang torque tinggi macam ni untuk dia punya B segment. Dulu masa launch kan, orang risau boleh ke tahan sistem hybrid ni. Tapi kalau anda tengok sekarang, walaupun model EHEV ni dah 5 tahun, sales dia masih banyak dan Honda masih terus jual kereta ni. Jadi untuk anda yang nakkan sedikit fun masa acceleration, ada bajet lebih sikit, maka mungkin anda boleh consider City EHEV ni sebab torque dia memang lain macam. Nasihat saya, kereta apa pun yang anda nak beli, mesti pergi test drive dulu. Lepas tu matchkan dengan bajet yang ada and then baru decide. Sebab last kali yang nak bayar tu anda sendiri.